Assalamualaikum. So hari ni Abang Kar dekat Jenderam, Jenderam Dengkel. So hari ni Abang Kar dekat satu semi-D ni di Anggun. Nama dia Anggun 2 di Jenderam. So jom sama-sama kita tengok rumah dengan Abang Kar. Rumah ni merupakan semi-D. Semi-D satu tingkat, freehold bersatu freehold Rizal Melayu. Ada 4 bilik dan 2 bilik air. Keluasan tanah adalah 40 kali 70. So ini adalah ruang tamu utama, di mana kita boleh nampak ceiling dia memang sangat tinggi, dan ada pencahayaan tambahan di atas. Ini adalah master bedroom. Master bedroom siap dengan normal plug aircon, and then ada tandas. Tandas ada water point heater, complete, so tak perlu buat wiring tambahan. And then wiring aircon macam abang kat sini semua dah ada complete. So ini adalah ruang makan. Bilik kedua dan bilik ketiga sama saiz, tapi abang akan tunjuk jugalah bilik kedua dan ketiga sama saiz. Tetap ada tingkap sebab rumah ni adalah semi disertikan. So ini bilik yang keempat. Bilik keempat ni lebih kecil untuk rantai single, tapi still boleh memuatkan single dengan meja, wardrobe. So sini adalah kecil area, boleh letak washing machine, fridge. Dan ada tandas juga satu, di mana bilik yang ke 2, 3 dan 4 boleh gunakan tandas ni. Dan sini boleh buat tabletop panjang. So belakang ada ruang dalam 10 kaki, so boleh extend kalau ada rezeki. So, siapa yang berminat nak cari rumah semi ni dekat Jenderam, boleh contact Abang Kar sekarang. So kita boleh tengok rumah sama-sama. Thank you guys for watching.